Nah, Majlis Fatwa Indonesia mengeluarkan dalam tahun 2007 Islam liberal sesat. Sesat. Nampak? Indonesia awak keluar fatwa. Mana dia pun sesat, kita sesat kok, sama sesat dengan dia. Tapi yang keluar fatwa tu ulama-ulama. Faham? Sebab sekarang ni maknanya judi ni memberi untung. Bila beri untung dengan bayar cukai pada kerajaan, maka kita tak usah stop lah. Pasal boleh untung. Keluar di dalam majalah kerajaan, di antara yang dapat sumbangan daripada judi Genting Highland ni, iaitulah pemadam. Pemadam ni bukan robang. Iaitu hak kes mana ni, pusat pemulihan penagih dadah. Sebab tu tak sendik penyakit dadah ni rupanya sumber daripada yang haram. Nah, tak sendik, dapat duit haram nak awak berobat. Tapi dari Allah ni, dia larang lagu-lagu mana pun manusia tetap. Sebab tu kata kerah kepala manusia ni, kerah. Nak? Pasal apa kita jadi hina gitu? Pasal ada nafsu. Bahkan nafsu tu untuk membaikkan kita. Kerana nafsu ni kita jadi baik. Kerana nafsu ni kita gemar kepada akhirat. Tapi oleh kerana tak pandai jaga, anjing ni nafsu. Nampak? Anjing ni bermanfaat. Batu anjing tak sunat bunuh. Yang sunat bunuh anjing gila. Yang kedua, anjing yang kekoh orang. Nah, kita Melayu ni dah anjing lambat tengok, tong anjing, tong batu. Padahal Nabi tak suruh renak anjing. Kerana anjing beri manfaat. Sebutlah kitab fiqh, anjing yang sunat bunuh dua jenis. Anjing hak kekoh orang. Nah, hak kekoh orang. Hak tu sunat bunuh. Ada kan duduk jenis kat rumah ada bela anjing orang kafir. Kekoh anak kata celabai labu putih. Posmen jahit 3 jahit bahan atas tekok. Tak? Hak tu sunat bunuh. Hak tu jahat dia panggil. Hak tu baru sunat bunuh. Jangan aku ni nak bunuh. Suruh tuan dia, khabar ke tuan dia wadak. Aja kan dia kekoh anak kata kekoh anak kan ni. Nampak? Hak tu sunat bunuh. Dan awak aku ni. Payah pergi pasal minggu ke. Pasal malang. Dah apa? Beli ayam goreng. Faham tak? Peha ayam goreng hot sauce sekali 3 riyal. Nah, lepas tu ujung sekali dia ada jual racun tikus. Beli sepaket. Bubuh kok dalam, saya lock dulu kulit ayam, bubuh dalam. Dah sebuah banyak, bubuh sepaket dah. Syaratnya anjing ni mencederakan orang, tuang dia tak mau lupus. Faham tak? Ni hukum Islam. Kita pun bawa ayam, nampak anjing, panggil Johnny. Faham? Jangan buat anjing baik tak boleh. Pasal kekoh orang. Nak lepo lah. Dia makan tak? Ayam goreng pun. Takkan anjing tanya, ada racun? Kan tanya gitu. Anjing pun esok tidur. Esok tidur lah. Tak ada hati. Yang kedua, anjing sunat bunuh, anjing gila. Anjing gila. Anjing gila pakai token belah, tak pakai token belah. Anjing gila. Keluar cari. Anjing gila. Pasal apa? Bawa penyakit. Tu dua tu je. Kita tak bila anjing kau bunuh belaka. Tak betul. Dia ada anjing pemburu, dibenarkan syarak. Anjing jaga kebun, anjing jaga keselamatan, anjing kesang dadah, anjing kejar penjenayah. Hak tu dibenarkan syarak. Cuma tak boleh bubuh dalam rumah. Kalau nak bela, boleh luar. Di Johor ada satu sekolah anjing. Pasal kita ni sinonim dah dengan anjing ni, tak molek. Dah, jangan pegang itu. Itu mentaliti kita salah. Anjing ni memang anjing mughallazah. Faham? Tapi dia ada guna dia. Jadi sekolah anjing ni dia latih situ anjing-anjing yang lulus sekolah tu pas molek SPM, anjing tu 5,000 seekor. Cerita betul. SPM tu kita tambah je. Tak, yang tahu kawan kita beli. Kawan kita beli, dia orang kaya sikit lah. Jadi pakai jaga. Dia kawasan dia orang curi. Panjat kot belakang lah, naik kot atas. Jadi main orang curi ni tak tahan kot kita.
Nah, kita tak ada 2 malam habis nyakut barang-barang. Nah, lah pakai jaga. Pakai jaga. Masuk juga orang curi. Dia jaga orang tidur. Pukul 10 wakrah lagi tuang ada. Nampak? Masuk ke 1 itu. Nampak? Dah orang curi nak mari takkan jaga tengah celik. Tengok tidur tak apa. Anjing ni besar kalau duduk tinggi gini 5,000 ekor. Beli tu keluarga kita Allah belaka tangan kita sekali. Dia pun jilat sekali seorang. Ni ulama aja di Johor. Dia jilat sekali seorang anak apa semua, lepas tu basuh dengan air tanah. Ni tak ada masalah. Bak ibadah ni. Bila jilat tu dia cang dah. Bila kita balik